Hari ni saya dekat Taman Padang Balang. So kebetulan kereta kita orang rosak. Kereta saya rosak lah. So kita jumpa uncle tu, tengok apa yang dia buat dekat kebun pisang tu. So uncle ni ada cerita lah dia punya apa yang dia buat dengan batang pisang tu, apa jenis-jenis pokok yang ada kat sini. So kebetulan adalah segala-galanya. Ni selalu batang pisang ni kasih buang lah. Kasih ayam makan tak? Oh, ayam makan? Ya. Oh, ayam boleh makan Ayam boleh makan. Cincang masak nama dia orang masak. Tak payah masak dulu, buang cincang dulu dia petuk-petuk ya. Tak ada pelan-pelan macam ni dia petuk. Ada makan, ada tak makan. Mana tak makan dia tak makan. Kampung mana? Kampung Pulau Pinang. Tahun banyak ni gua dah dia tak tahu macam kena air pun dia kui-kui tak tahu rosak. Dia belajar bidang ada orang tak kawan saya ada apa sama beli lah. Kesimpulannya dekat Padang Balang ni memang banyak hari ni kita ada belajar macam benda lah. Banyak kaitan lah hari ni. Okay. Awan Nano.